Ini tengah serabut-serabut fikir pasal GTR punya isu. Kita relax kejap. Layan GR pula. Tak ada barang baik sini guys. Mag plate magnet. Untuk korang yang selalu masuk track, masuk event. Leceh kan nak cabut nombor plate selalu. So hari ni saya bersama dengan owner dia, Lafwan. Nama macam Cina tapi Melayu guys. So dia datang hari ni dekat rumah saya untuk convertkan plate depan saya ni pada magnetic plate. So lepas ni saya pergi event, bolehlah payung cabut nombor plate. Baru nampak clean guys. Track pun senang lepas ni. Cabut je, tak payah nak tampal-tampal solo tape dekat nombor plate dah lepas ni. Jom kita pasang guys. Nombor plate lama kita cabut dulu. Kita buka slow-slow sebab kalau patah tak pasal-pasal, kena buat yang baru. Kita akan pakai papan plate yang sama. Apa korang akan dapat dalam box ni, yang ni dia punya warranty card. Korang bagi 3 tahun warranty tau guys. Kalau barang ni tercabut, claim warranty dengan diorang. Tapi syaratnya korang kena simpan warranty card ni. Dan yang ni dia punya magnet guys. Yang warna hitam ni dia punya holder yang lekat pada plate number korang. Dan ini adalah magnet yang diorang letakkan. Magnet bukan magnet biasa memang kuat gila. First korang kena letak magnet tu sebelah belakang dulu. Cari tempat yang sesuai. Kemudian magnet tu korang kena lekatkan pakai selotip yang diorang bekalkan untuk sebelah belakang. Ataupun korang boleh guna gam. Macam saya ni, saya guna gam. Benda ni senang gila guys nak pasang. Saya yakin semua orang boleh pasang benda ni sendiri. Sebab tu korang boleh dapatkan barang ni dekat dalam saya punya showcase. Atau korang boleh directly contact Magplate. Ni TikTok dia, korang boleh follow dan contact diorang sendiri untuk dapatkan barang ni guys. Sebut nama saya nanti boleh kecil-kecil sikit diskaun guys. Selesai dah kita pasang, kita make sure dia dah position yang kita nak. Cabutkan double tape ni. Kemudian korang lekatkan je balik plate yang kita cabut tadi yang asal korang pakai tu. So selesai dah proses pemasangan. Betul senang gila guys. Dan ni trend barulah dalam scene kereta. Kadang-kadang kita pergi event, track, kita nak cabut nombor plate kita, senang. Tengok ni, tarik je guys. Risau guys, nombor plate ni boleh tahan. Korang buat 300 km sejam pun tak terbang guys. Naufan dia kata dia dah uji dah. So far belum ada orang terbang lagi nombor plate. Kau nak pasang dia balik senang guys. Just plop. Terus melekat kat situ. So guys, korang boleh follow Lafwan Magplate guys. Terima kasih Lafwan datang daripada jauh hari ni nak pasangkan Magplate untuk saya. Korang kat luar sana yang lama terfikir nak pasang magnetic plate ni, cepat dapatkan sekarang sementara stok masih limited ya. Guys, thank you tu saja update untuk hari ni. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.